Permata Ungu Tok Wan. Di pinggir sebuah kampung yang tenang, Tok Wan Saleh mempunyai sebuah taman rahsia yang sangat luas. Di sinilah beliau menanam pelbagai jenis bunga orkid. Cucu kesayangannya, Idris, sering datang membantu untuk belajar tentang keajaiban alam semula jadi. Antara beribu-ribu pokok, ada satu jenis yang paling istimewa. Tok Wan memanggilnya Permata Ungu. Orkid ini mempunyai kelopak yang berwarna ungu pekat dan sangat harum. Ini adalah hasil kerja keras kita, Idris, kata Tok Wan sambil menunjukkan bunga itu. Tok Wan mengajar Idris bahawa menanam orkid memerlukan disiplin yang tinggi. Setiap pagi, Idris ditugaskan untuk memastikan setiap pokok mendapat air yang secukupnya. Dia belajar bahawa tumbuhan, seperti manusia, memerlukan penjagaan yang konsisten untuk membesar dengan sihat. Suatu hari, Idris mendapati beberapa helai daun permata ungu mula kekuningan dan ada lubang kecil padanya. Dia berasa sangat sedih dan segera memanggil Tok Wan. Mereka sedar ada serangga perosak yang telah menyerang taman mereka. Tok Wan tidak berputus asa. Beliau mengajar Idris cara membuat semburan organik menggunakan bahan-bahan dari dapur seperti bawang putih dan cili. Tok Wan menunjukkan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut ke dalam sebuah bekas besar. Idris mengambil tugas menyembur ubat organik itu pada setiap celah daun. Dia belajar bahawa dalam kehidupan dan perniagaan, cabaran pasti akan datang. Apa yang penting adalah bagaimana kita mencari jalan penyelesaian dengan ilmu dan kesabaran. Berkat kesabaran mereka, orkid permata ungu kembali sihat dan mekar dengan lebih indah. Sudah tiba masanya untuk mereka memasakkan hasil tanaman itu. Idris membantu Tok Wan membersihkan pasu dan menghiasnya dengan reban kecil supaya nampak lebih menarik. Mereka membawa orkid-orkid tersebut ke pasar tani di bandar. Idris berasa sangat bangga melihat gerai mereka yang dipenuhi dengan warna ungu yang menawan. Ini adalah langkah pertama Idris belajar tentang dunia perniagaan dan cara berkomunikasi dengan orang ramai. Seorang pelanggan wanita datang ke gerai mereka. Tok Wan memberikan peluang kepada Idris untuk menerangkan cara menjaga orkid tersebut. Dengan sopan, Idris bercerita tentang keperluan cahaya matahari dan air, membuatkan pelanggan itu sangat kagum. Pada penghujung hari, semua orkid mereka habis terjual. Tok Wan memberikan sebahagian daripada hasil jualan kepada Idris sebagai upah kerja kerasnya. Idris belajar bahawa wang yang diperoleh daripada usaha sendiri adalah sangat berharga dan dia berjanji akan terus menabung.